Sebab kan Fitra dah 2 malam tak dapat nak tidur malam. So hari ni kita buat brisk walk sikit. 5.32. So Fitra target nak buat 5 km. Kalau boleh lah. Tapi cuaca macam nak hujan. So kita tengok lah. Sebenarnya baru buat 1.43 km. Tapi tiba-tiba hujan. Hujan masih renyai. Tapi renyai dia dah macam tebal sikit. Tunggu sekejap. Kalau tak hujan sekarang, Fitra teruskan brisk walk lagi. Kalau tak, kita santai-santai je dah kat luar rumah ni. 6 suku kita sambung balik. Tengoklah boleh buat berapa km. Sebabnya sekarang ni masih renyai lagi. Tapi kita cuba, okay? Sekarang dah pukul 6.37. Dah 3 km. Nampak view area perumahan Fitra. Okay, settle. Tapi bukan 5 km. 4 km je. Okay lah kan, 4 km. Alhamdulillah. Esok-esok buat 5 km pula. Penatnya. Okay, thank you semua yang tengok. Bye.